Semua 7 adik-beradik. Awak nombor berapa? Nombor 3. Ini nombor 4. Assalamualaikum. Niaga apa ni? Ayam RM1? Ayam goreng RM1? Masih ada ayam goreng RM1 Sebab kampung je mana nak jual mahal. Maksud dia ayam goreng ni awak tak jual lah, awak sedekah je? Tak, saya jual RM1. Jual RM1 tu boleh lah. Yang untung tu wajar lebihkan sedekah je lah. Lebihkan sedekah. Maksud dia kalau orang beli 10, awak hadiahkan 1 lah. Juga macam tu lah. Ni mak ke apa? Tak, dia adik. Oh, adik? Mak saya dah bercerai. Oh, dah bercerai. Oh, mak pun tak ada sini, ayah pun tak ada sini. Mak duduk mana sekarang? Mak duduk sepanjang, ayah duduk bangku pagi. Kenapa mak tak duduk sekali dengan awak? Sebab ayah satu lagi dengan mak tiri. Ayah duduk dengan mak tiri. Tapi ada juga dalam sini. Oh, okey. So kalau kata ni sini adik-beradik berapa orang yang duduk? 4. Maksudnya ada semua 4 adik-beradik. Semua 7. Semua 7 adik-beradik. Awak nombor berapa? Nombor 3. Ini nombor 4. Awak nombor 3 ni nombor 6. Itu anak awak. Saya. Habis tu macam mana korang hidup kat sini? Dah survive sendiri Ni siapa bagi modal niaga apa semua ni? Kongsi adik-beradik. Kongsi adik-beradik. Wah, power lah. Kongsi adik-beradik. Awak sekolah lagi? Sekolah. Sekarang sekolah tingkatan 4. Oh, nama apa Umairah. Umairah yang ni? Anis. Ni dah kahwin dah? Suami kerja apa? Kerja kampung je. Kerja kampung. Oh, okey. Habis tu kalau hari-hari berniaga ni berapa sale dapat ni? Awak dapat ni? Tak tentu, kadang 45, bawah 50 lah. Sehari bawah 50. Niaga daripada jam berapa sampai jam berapa? Daripada pukul 12 sampai pukul 5. 12 sampai pukul 5 petang. Anis nanti dah habis sekolah, cita-cita nak jadi apa? Allah lah jadi doktor. Jadi doktor. Bagus. Kenapa Anis nak belajar jadi doktor tu? Boleh saya tahu tak? Mak dia sakit? Awak sakit. Mak sakit apa? Darah tinggi, kecil manis. Oh, okey. So Anis nak jadi doktor sebab nak rawat mak lah. Sekarang ni mak tak dapat rawatan apa-apa? Klinik rangkap. Klinik rangkap. Oh, kakak semua dah kerja lah. Dah kahwin semua dah. Apa perasaan hidup sebagai dengan keadaan macam ni lah? Anis cerita sikit Anis. Pak cerai masa tu Anis kecil lagi. Lepas tu Anis rasa macam kurang kasih sayang. Lepas tu tapi sekarang Anis cuba untuk biasakan diri lah. Biasakan diri. Dah ada boyfriend? Tak ada. Nak tanya sikit boleh tak? Jangan marah. Rasa dia handsome tak? Tak. Alhamdulillah, finally. She think Eric is not handsome. Terima kasih Anis. Saya bukan apa, jawapan tu yang saya perlukan sangat-sangat. Sebab selama ni saya tanya orang, saya rasa orang mungkin ada masalah mata kan. Jadi bila Anis cakap macam tu, menenangkan hati saya kembali lah. Setakat sekarang ni sale dah berapa ringgit ni? 13. Dengan hasil perniagaan ni, gunakan duit tu untuk apa? Bayar sewa ke? Beli barang rumah ke? Macam mana ke? Ada untung ke dengan RM45 sehari ni? Boleh lah sikit-sikit. Lepas tu Anis pembelajaran apa semua macam mana? Okey, hari tu PMR tak ada dah kan sekarang ni. Ya Allah, zaman aku dah belajar. You tak handsome, jangan cakap. Jangan cakap. Boleh tak saya nak ayam ni 10? Boleh kena tunggu jap Tak apa, ambil ini dulu. Ni dah ada kan, 4 kan. Nama apa ni? Sayang ni, nama apa? Mak Afan. Muhammad Afan. Maksud dia berniaga kecuali hari Isnin cuti lah. Selalu hari cuti buat apa? Duduk kemai rumah lah. Kemai rumah, relax-relax lah Rehat-rehat apa semua. Okey. Allah. Daripada Ipoh nak pergi Teluk Intan kejap. Lepas tu nak balik KL. Dalam tu ada berapa kereta tu? 10. Betul 10? Tak ada lebih? Betul? Tak tipu? Betul Saya percayakan Anis ni Okey. Nah, Afan ambil duit raya. Nah, ambil duit raya. Terima kasih. Okey, selamat Hari Raya. Tak apalah, tak apa dia malu kot. Okey, jaga diri nah sayang nah. Nanti beli aiskrim pun kat dia. Ada 20 tak apa Okey. Baik. Disebabkan Anis cakap dia tak handsome. Nah. Ni duit raya untuk Anis. Ambil. Banyak sangat. Banyak sangat, ambil satu. Okey, terima kasih. Satu bagi kat kakak. Pertama kali orang nak bagi duit raya dia cakap banyak sangat. Okey. Lepas tu ni sale cover untuk 2 hari. Niaga elok-elok, niaga rehat-rehat. Okey? Jaga diri elok nah.
Jaga diri elok Kirim salam lah kat adik-adik apa semua. Awak dua orang ni manusia yang tabah ni. Beruntung siapa dapat buat isteri. Especially Anis lah kan. Saya betul-betul terpikat dekat Anis sebab Anis cakap dia tak handsome je. Betul-betul saya ni. Betul nak jadi doktor pula. Jaga diri elok okay? Okay, baik. Assalamualaikum. Tak sangka pula dia orang adik-beradik survive sendiri, buat perniagaan semata-mata nak hidup lah kan. Lepas tu diuji pula. Allah, berat juga dugaan dia orang adik-beradik. Dua bapak bercerai. Kita pun nak cakap lebih-lebih pun kita tak duduk di tempat dia orang kan. So saya nak minta korang yang mana ada dekat kawasan Sungai Manik, Teluk Intan ni, boleh support lah guys. Korang dengar sendiri tadi sale dia sehari 45 ke 50 ringgit. Cara-cara kampung lah kan. So dengan duit tu lah dia nak rolling, nak hidup kan, nak beli barang ni. Kita doakan dia orang kuat, dimurahkan rezeki. Saya nak minta siapa-siapa yang ada kat kawasan ni boleh support dia, support. Okay, saya dah cakap kat korang, orang yang berniaga ni best. Sebab satu benda yang saya suka sangat pasal dia orang, sifat tawakal dia orang tu tinggi. Kita doakan Anis dapat melanjutkan pelajaran jadi doktor. Semoga beliau berjaya lah menjadi seorang doktor yang berjaya. Okay, sebab dia kata Eric tak handsome. Saya seronok sungguh kan. So kita doakan dia orang, semoga dia pemudahkan urusan dia orang. Sungai Manik, Teluk Intan,